Pernah tak kau buka air gas, lepas tu dia mencurah-curah macam air terjun? Weh, kenapa jadi macam tu Bukan sihir, ini sains, rahsia dia nama dia nukleasi. Dalam air gas tu, ada banyak gas karbon dioksida terlarut. Dia sabar je tunggu masa nak keluar, tapi dia perlukan tempat mula untuk bertukar jadi gelembung. Selalunya, tempat mula tu benda-benda kecil yang kau tak nampak pun. Macam cala halus kat botol kaca, atau habuk-habuk kecil. Permukaan kasar ni lah rumah pertama untuk gelembung gas tu terbentuk dan membesar. Ingat tak video mentos masuk kop? Itu contoh terbaik nukleasi. Permukaan mentos yang kasar tu ada berjuta-juta lubang mikroskopik. Setiap lubang tu jadi tempat gelembung gas nak keluar. Tu yang jadi letupan tu. Jadi, bukan magic pun. Cuma fizik dalam kehidupan seharian kita. Lain kali minum air gas, kau dah tahu rahsia dia, betul tak? Sains memang awesome.